Hai, hello semua. Dalam video ni saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita mendaftar akaun dekat Malaysia Techlimpic 2025 dan lepas tu kita boleh buat pendaftaran untuk peserta. Pertama sekali, kita akan pergi dekat atas ni, dekat butang warna oranye merah ni yang tulis daftar, dan untuk mendaftar akaun saya nasihatkan guna je Gmail yang ada. Jadi kita boleh klik pada continue with Google. Lepas tu pilihlah mana-mana akaun yang bersesuaian untuk buat akaun. Klik continue. Dan lepas tu kita akan terus dapat kita punya dashboard. Dekat dashboard ni, kalau tengok benda pertama yang kita boleh buat ialah lengkapkan profil kita. Dekat dashboard ni juga ialah di mana cikgu-cikgu semua boleh tengok pasukan yang cikgu ada, peserta yang cikgu ada, pengurus-pengurus lain, maksudnya cikgu-cikgu lain yang daripada sekolah atau institusi yang sama, dan berapa pertandingan yang dimasuki lah. So, untuk lengkapkan profil, boleh klik pada lengkapkan profil dan boleh masukkan semua maklumat dekat sini. Lepas tu boleh klik pada save changes. Selepas tu, benda pertama yang kita perlu buat dulu sebelum kita daftar peserta ialah klik pada contingent. Contingent ni ialah sekolah cikgu lah. Kalau kita tak ada contingent, kita tak boleh nak daftarkan peserta. So, cari contingent kita, make sure kita dekat sekolah. Lepas tu boleh type nama sekolah masing-masing. So, untuk type nama sekolah tu kita boleh cari sekolah kita dengan dua cara. Sama ada kita masukkan nama sekolah penuh, contohnya sekolah menengah Taman Tasik. Sekolah menengah kebangsaan Taman Tasik. Kalau kita boleh buat macam ni dan cari, dan akan keluarlah nama sekolah tu, dan tolong tengok kod dan negeri sekolah, location sekolah ya. Lagi satu cara, kita boleh cari pakai tulis contoh macam Taman Tasik je. Kalau macam ni dia akan keluar banyak sikit lah sekolah lain-lain, asalkan ada nama Taman Tasik dia akan keluar. Okay, lepas tu kita boleh pilih lah sekolah kita. Okay, contohnya saya pilih je sekolah ni SK Taman Tasik Jaya Negeri 9, saya tumpang. Okay, kita pilih. Lepas tu dekat bawah ni akan tunjuk dekat sini macam ni sekolah ni belum didaftar lagi, jadi kita ada cipta kontingent baru sebab saya cikgu pertama lah contohnya yang daftar kat sekolah ni. Kalau tidak, kalau dah ada cikgu dekat sekolah tu yang daftar, dia tak akan keluar cipta kontingent baru ni, dia akan terus keluar mohon untuk menyertai kontingent yang sedia ada. So boleh klik kat situ untuk jadi pengurus bersama. Untuk yang ni, sebab tak ada lagi cikgu daftar untuk sekolah ni, saya akan buat cipta kontingent baru. Jadi sebagai orang pertama, cikgu pertama yang daftar dekat sekolah ni, saya ialah pengurus utama, dan mana-mana cikgu yang daripada sekolah yang sama yang mohon untuk masuk kontingent, saya akan nampak mereka punya permintaan di sinilah. Ok, so sekarang ni tak ada permintaan, tapi kat sini saya akan nampak. Dekat bahagian atas ni ialah maklumat kontingent. Saya boleh masukkan nama pendek sekolah, contoh SK Taman Tasik Jaya, so saya letak SKTTJ kan. Saya boleh letak tu, dan saya juga boleh tukar dengan logo sekolah masing-masing. Pastikan kemas kini butiran, kalau tak nanti dia tak save. Setakat tu saja untuk video kali ni. Kita tengok macam mana buat profile dengan contingent, dan lepas ni kita dalam video seterusnya saya akan share cara untuk mendaftarkan peserta dan juga pasukan untuk pertandingan. Selamat berjaya. Techlimpic, Malaysia.